Jadi tuan-tuan dan puan Allah, kita ambil pagi ni semangat, kita nak tanam dalam diri kita, kita nak solat sunat. Kalau kita tak buat, kita malu benar tentang kasih Allah, kan? Apatah lagi orang lelaki. Berikhtiarlah kita ni tuan kan, pergi ke masjid, pergi ke surau, tuan kan? Sebab kata almarhum Datuk Burhan Hashim, salah seorang ahli jawatan puasa fatwa yang paling lama yang saya tahulah di Negeri Sembilan, dia kata dalam kawasan kelompok kediaman manusia ni ada sepadan Korea. Ada Korea, kampus Sabah Minangkabau ni ada sepadan Korea. Mana Korea tu kadang-kadang dalam Korea tu diracik-racik pula, ulu, tongan, kiri, gitu kan. Dan ada sekarang ni dibuatkan surau ataupun masjid. Surau masjid itulah segala pusat rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat itu. Sebab itulah masjid dan surau ni mesti dihidupkan 5 waktu sehari semalam. Sebab dalam hukum mazhab Syafi'i, melaksanakan solat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau dalam kampung tu tak ada yang buat solat berjamaah, maka berdosa satu kampung tu.